Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara JPN menegaskan yang pakai kad IC orang lain adalah satu kesalahan untuk mendapatkan budi 95. Walaupun keluarga kau sendiri. Maknanya kalau kau ayah, kau tak boleh nak pakai IC isteri kau. Kau tak boleh nak pakai IC anak-anak kau untuk mendapatkan kelebihan budi. Teruk betul kerajaan Madani. Nak isi minyak guna isi bini pun lepas ni kena masuk penjara. Hush. Pasal itulah kalau tak faham, baca. Kalau tak mau baca pun, tanya. Benda ni bukan benda baru. Akta Pendaftaran Negara 1959. Salah guna IC orang lain. Kalau kata hang guna IC orang lain tanpa pengetahuan tuan badan, memang salah lah. Kalau kata hang dengan bini hang tahu. Hang kata, ayang main nak pinjam IC sat, nak pergi isi minyak. Ayang tu kata, nah ambil. PC, tak ada masalah yang nak masuk penjara. Saya apa? JPM pun dah keluarkan kenyataan tiada sekatan MyCard Budi 95 selagi mana mematuhi undang-undang. Okey? Tak pasti jangan duk sebak lagi lah. Bagi faham dulu baru cerita ke orang lain. Satgi takut sampaikan maklumat yang salah, hang dah mengelirukan. Bukan saja hang seorang, semua orang jadi keliru macam hang. Aduh, hai.